Rich work terbang atas langit, tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat, bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah. Okay tuan, ready? Ready, Alhamdulillah, insyaAllah. Alright. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Dok. Sihat. Dok, sihat. Alhamdulillah, awak sihat? Sihat, Dok. Alhamdulillah. Dah lama tak bercakap dengan awak. Yalah, Dok. Senyap banyak. Itulah, senyap je. So, awak cerita? Alhamdulillah. Sini, Dok. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan, so, macam mana? okay, kita terus saya suka, Dok. Okay. Okay, jadi Alhamdulillah lah untuk tahun 2020 walaupun PKP bulan 3 dengan bulan 4 bulan 5, bulan 6 kita bounce back lah dan dah 2 bulan ni kita hit 500,000 and above lah. Untuk bulan 5 516, bulan Jun 496,000, in which kalau sepanjang meniaga, this one of the best lah, sebab memang kita last year kita ada record 154, tapi this year the back to back lah, kita dapat nearly 500,000, Alhamdulillah. Walaupun PKP lah. So, and then kedua, setakat bulan Julai tahun ni, as at today pun better than last year, in which last year kalau bulan Julai kita 233,000 saja. So kita setakat dari hari kita dah hit 260,000, Alhamdulillah. Masya-Allah. Okay, jadi maknanya sepanjang saya berada di Titan ni tak ada yang turun lah. Walaupun badai melanda apa semua ni, Alhamdulillah. Mungkin tak selaju orang lain, tapi saya bandingkan diri saya, Alhamdulillah. Awak sangat bagus. Yes. Maksudnya saya sangat bersyukur lah. Saya bersyukur dalam circle yang betul, and then saya memang 3 tahun dalam Titan tak pernah ada penurunan, dan kita punya team sentiasa motivated untuk naik lah. Okay, and then target for this year, before this, Doc bagi saya this year is 10 million, tapi currently saya baru achieve 1.93 million lah, and then in which yang sangat drop pada March dan April lah. And then tapi Alhamdulillah still bagi saya tak cukup tanah, kita nak syukur. Apa yang saya nak cakap adalah, warna saya suka you punya progress. Yes, kita ada challenge, ya Allah uji semua orang kan, so kita ada challenge, but still you are in a good situation lah, saya nampak. Dan saya rasa, personally saya rasa awak lebih sangat confident, sangat jelas dengan apa awak tengah buat dan apa awak nak buat. Makin jelas tak, tahun ketiga ni memang makin jelas lah. Saya rasa awak macam, I can feel that, I can see that you macam sangat tahu apa benda, step yang awak nak buat. Betul. Which is good. I think tak ada benda lebih power daripada bila you confident the game kan. Cuma saya rasa yang you should spend more time, but you should start to visit adalah by when? By 2020 23 dengan 2025 ni. Ini dua tahun yang penting. Like by that time patutnya you dah kat mana company you. By 2025 you patutnya kat mana? 2023 dengan 2025. Macam 3 years. 23 years. You sepatutnya nak buka, you dah ada berapa banyak outlet game kan. Pada waktu tu you expect sales you berapa? Satu outlet berapa sales? So you kata, I expect I ada contoh lah, ada 15 outlet. InsyaAllah, faham. Interesting. Terima kasih, Dok. Okay. Memang saya memang sentiasa admit every time lepas one to one dengan Doc ataupun dengan saya punya camp, saya sentiasa admit lepas saya masuk Titan, Alhamdulillah tak pernah turun lah. Sentiasa progress. Tak kira ada punya berapa persen tu, sentiasa ada progress, dan saya sangat bersyukur lah berada dalam di circle, Doc. Terima kasih. You buat satu benda yang bagi saya, you have good product. Now we are in the midst of building a stronger brand. Yep.
We want to be the brand of choice. InsyaAllah. Kita nak orang ingat, nak cari ya Johari, nak cari ya Johari. Yes. Kan? InsyaAllah, that's our direction. InsyaAllah, Dok. Terima kasih. Alright. Terima Kita kasih, jumpa Dok. ICM. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rich work terbang atas langit, tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat, bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat.